Dah. Jangan bising-bising. Ni aku nak tanya kau ni. Yang bulat tu, kerja kau apa? Kerja aku berpusing ikut tayar untuk si brake pad tekan supaya kereta boleh berhenti. Kalau macam tu, macam mana nak tahu yang kau ni dah rosak atau dah tak boleh nak function? Bila tekan brake, rasa bergegar. Kau pula yang kelabu tu. Apa pula kerja kau? Kerja saya menghasilkan geseran bila tekan rotor ni. Barulah kereta boleh berhenti. Senang kerja kau Tak juga. Kalau dah tak grip, kereta mana boleh berhenti. Selalunya kalau pad saya dah nipis, jarak berhenti tu jadi jauh. Lepas tu ada bunyi besi belaga. Okey. Yang kurus tu. Kerja kau apa pula? Diam je dari tadi. Kerja aku pula untuk guide movement caliper. Aku akan make sure bila driver tekan brake, pad tu akan tekan caliper dengan balance. So kalau kau rosak, bila orang tekan brake, kereta akan ke kiri kanan macam tu? Yes, betul bos. Kalau macam tu, semua pun ada fungsi, semua pun ada peranan lah ya.